Salam sejahtera. Hari ini akan berlangsung perlawanan Le-2 ACL Elite melibatkan kelab dari Malaysia iaitu Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim pada jam 8.30 malam menentang kelab dari Jepun. Kelab Jepun iaitu Machida Zelvia nampaknya akan berdepan cabaran menentang Johor Darul Takzim JDT dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Elite ACLE tanpa kehadiran pemain Israel mereka iaitu Neta Lavi. Perkara ini disahkan oleh wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam yang melaporkan bahawa bekas pemain tengah gambar Osaka itu tidak kelihatan dalam sesi latihan rasmi Machida Zelvia yang diadakan di Stadium Sultan Ibrahim. SSI, ayuh seluruh rakyat Malaysia, kita mendoakan agar kemenangan berpihak kepada pasukan JDT sekaligus dapat menambahkan lagi mata MA ranking Malaysia.